Kalau kita tengok liberal, sekular, pluralisme dan sebagainya, dia datang dalam bentuk serangan pemikiran. Tapi serangan yang berbentuk fizikal pernah berlaku dalam sejarah Islam. Kalau kita katakan Tanah Haram itu sendiri, antara sejarah yang diingat adalah serangan Wahabi di Tanah Haram. Ada juga yang paling ingat sekali adalah bagaimana batu Hajarul Aswad boleh terpecah kerana adanya Syiah Qaramitah yang menyerang Masjidil Haram masa itu. So antara dua ni, Doktor, yang mana lebih bahaya sebenarnya? Okey, apabila kita berdepan pula dengan gerakan yang ekstremisme kan, tadi yang disebutkan Wahabiyun ataupun Syiiyun kan. Wahabiyun dan Syiiyun ni ada sejarahnya sendirilah kan. Pada awal-awalnya lagi yang Ustaz sebutkan tu mungkin zaman-zaman awal kan, zaman-zaman awal yang telah disebutkan oleh Syekh Zaini Dahlan dan sebagainya, dirakamkan tu, itu telah memaparkan bahawasanya telah berlaku sesuatu yang bersifat pembantaian terhadap umat Islam dengan sebab kuasa yang tadi. Jadi golongan-golongan disebutkan itu mereka menjadi ekstrim disebabkan mereka memperolehi kuasa. Dan ternyata mereka adalah golongan-golongan yang sesat. Kerana sebagaimana kita kembali balik pada awal perbincangan kita tadi, golongan yang sesat ini apabila mereka tidak dapat mengemukakan hujah memenangkan pihak mereka, maka mereka datangkan dengan perkara-perkara yang lain, mendatangkan permusuhan, pergolakan, pemberontakan dan sebagainya. Maka inilah yang berlaku pada golongan-golongan ini. Maka golongan ini apabila mereka mendapatkan kuasa, inilah yang dizahirkan. Inilah yang dizahirkan. Yang Ustaz sebut tadi Al-Qaramitah. Al-Qaramitah ni ketika mana mereka menyerang Mekah itu, mereka membunuh orang Islam kan, membunuh para hujaj, para haji, bahkan mengambil batu Hajarul Aswad kembali ke Kufah kan, ke Qaramit selama 22 tahun. Lama. 22 tahun. 22 tahun orang pergi haji umrah tak ada Hajarul Aswad. Hajarul Aswad. Dicabutnya pintu Kaabah itu, ditariknya kain kiswah dan sebagainya itu, sehingga kan bercelaru umat Islam di bawahnya pemerintahan Qaramitah 22 tahun kan, 22 tahun tanpa ada Hajarul Aswad. Begitu juga dengan kerajaan Fatimiyah, ketika mana Fatimiyah juga pernah masuk ke Mekah. Kan, bahkan apabila datang ke Mekah itu, mereka menutup salah satu pintu daripada Masjidil Haram itu dan menulisnya Jahannam. Pintu Masjidil Haram disebutkan di situ adalah Babul Jahannam. Kenapa? Sebabnya adalah untuk menyatakan bahawasanya Mekah ini bukan tempat yang suci. Bahkan datang dengan menyatakan tentang kekufuran, tentang kejahatannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah ummahatil mukminin semuanya sekali. Jadi dalam sejarah apabila kita dapati golongan-golongan ini apabila mereka mendapat kuasa, mereka menzahirkan kekerasan dan kekejaman tadi. Kerana mereka dah tahu bahawasanya mereka tidak akan menang dan tidak akan berjaya untuk mengubah keimanan dan juga keyakinan, pengetahuan umat Islam terhadap perkara yang hak, perkara yang sebenar. Dia kalau kita tengok Islam tu sendiri, apabila masuk ke negara yang bukan Islam, membuka negara-negara bukan Islam, seperti mana Saidina Umar buka negara-negara bukan Islam, seperti mana Sultan Muhammad Al-Fatih buka Konstantinopel dan sebagainya, tidak berlaku ekstremisme, tidak berlaku pembantaian dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok ajaran sesat, bila mereka dapat kuasa, pembantaian itu berlaku. So itu satu indikator yang jelas bahawa mereka ni memang bukan membawa akidah yang benar. Betul. Jadi memang ada hubungan yang signifikan lah antara ajaran sesat dengan keganasan tu. Jadi untuk di Malaysia ni kita mungkin tak sedar. Sebenarnya dah ada beberapa bentuk ajaran sesat. Di Jabatan Mufti Negeri Sembilan pernah diberikan ancaman untuk dibom oleh kelompok ISIS Daesh kerana katanya Jabatan Mufti menyebarkan khurafat dan sebagainya. Itu makna kata adanya tindakan-tindakan begitu tapi tidak disedari. Dan ISIS Daesh ni memang orang tahulah membawa pemikiran Wahabi, Salafi dan sebagainya. Dan mereka telah ditangkap, dijatuhkan hukuman, memang bersalah pun. Maknanya itu adalah sesuatu yang perlu disedari oleh masyarakat. Walaupun kita sebut ni di luar negara, dalam negeri kita pun ada sebenarnya.